Cara mandi junub yang betul tanpa was-was, senang saja. Bila kena dah air di kepala, masa tu niat aku mandi yang wajib. Ratakan air atas dulu, bawah dagu-dagu ni, celah-celah mata ni gonyoh-gonyoh habis. Leher-leher, lepas tu ni celok tiok ni habis. Lepas tu habis celah-celah kakang, pusat-pusat habis sampai ke kaki. Jari-jari ni jolok-jolok. Selesai, duduk mencangkung. Maka apa yang terbuka celah kemaluan, laki perempuan, gonyoh. Supaya sampai air. Kerana punggung kita ni 2 butir bulat. Bila kita berdiri, dia tertutup. Bila kita duduk, dia terbuka. Maka ratakan air. Orang perempuan yang umur dekat-dekat 40, 35 ke atas tu kena jaga-jaga. Banyak yang mandi junub tak sah. Pasal apa? Tak kena air. Kat mana tu Ustaz? Kat perut. Perut ni akak ni. Pergi rata air. Tak kena air celah pelipatan perut. Tak sah.